search for freedom and peace of mind. I've left the memories behind. Wanna start a new life, but it seems to be rather absurd. When I know the truth is that I always think of you. Someday, someway, together we will be, baby. I'll take and you'll take the time. Tengah hari lagi 15 minit lah dah tinggal tengah hari. Kita selamat sampai ke Pekan Kering. Alhamdulillah. Aku nampak dia orang tengah duk buat cat baru. Apa benda lah. Oh, bukan baru. Cyber Kering. So, kita akan singgah ke Petronas ni. Untuk lanjut ni review minyak. Si minyak. Lepas tu dengan satu terus kita nak ke Semada. Alhamdulillah selamat sampai. Oh, terus masuk pagi. Okey. Ramai orang bagus. Banyak dah naik dah ni rasa. Tapi toilet ke apa? Dalam 1.9 liter lah. Tak sampai 2 liter. Daripada Lenggong, Petronas Lenggong tadi sampai ke sini. Tak ada jauh mana pun. Tepat ni. Okay, ini point kami apa? Saya paling minat lah. Singgah di Petronas apa? Petronas Gerik ni. Isi minyak, toilet ke nak ambil duit. So ada CIMB lah. So ada CIMB. Mudah kerja lah. Tapi Petronas ni dia agak sibuk lah sebab apa hentian antara. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang dah, 1.24 dah. Ini petang 4 hari bulan Julai 2020. Nah, so kita on the way nak masuk sepadan Malaysia. Jadi cerita dia depan ni dah sepadan Malaysia lah. Dah sekali polis check. Lepas tu masuk ke sepadan apa? Pulau Thailand. Oh, okay, alright. Jam lah. Tengok tadi pun kereta banyak. Dia buat apa dalam jam. Jadi kita kena lalu pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Okey, saya ikut petang. So, kita dalam perjalanan tenang-tenang dan relax. Kita tenang lah. Dah selamat masuk dah ke border. So, nanti kita sampai Pekan ni kita nak tengok macam mana kita nak singgah kat mana. Mudah-mudahan mudahkan perjalanan sampai ke Pekan Bentong. 13 kilo lah daripada sepadan ni. Kalau masuk ke dalam 13 kilo. Jadi dia punya jarak perjalanan tu jauh juga. Taklah jauh mana, tapi jauh lah jalan kaki. Kalau naik motor tu boleh lah. Okay. Jadi kita jumpa lagi. So kita dah sampai lah sepadan Bentong Yala. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum. Sekolah kan? Macam sekolah ni. So belakang ni kita lalu sistematik lah dalam kawasan kampung. Sekolah pun ada. So
Lu ada yang tahu, ada yang tak tahu. Jadi yang saya biasa ni kita lalu lah. Aku pun lupa jalan ni, tapi betul ke tak? Rasa betul dah. Betul kot. Dia tembus ni sampai ke depan. Betul ya. Sampai ke di dapur. Ada lorong di dapur kedai. Mana ke belakang, rasa tak salah apa, tak ada lorong. Betul-betul. Kampung-kampung lah harian kau. Lebih belakang sekolah apa? Ni apa ni? Jalan utama kau ni. Betul. Ni dia pergi di dapur lah. Jalan sampai balik tu. Tu kedai di dapur. Restoran viral tu yang ramai orang kan. Tadi je kedai dia. Yang parking orang duduk balik kampung. Ada orang pun, ada orang. Baik. Baik ke? Tapi tak seramai lah. Ya. Kedai dia di dapur parking. Di dapur. Jalan ni memang boleh tembus lah sampai ke jalan utama lah. Sampai. Nanti yang cari stiker belakang. Tahu kat mana? Tahu kat mana? Tak tahu. Dadah. Dadah. So, kita nak pergi makan kat mana? Antana ke mana? RM29. Oppo? Saya tak boleh beli. Kita nak daftar hotel dulu ke? Kita tukar duit dulu. Banyak foto. Kalau dah masuk dalam ni. Okey, dekat Pekan Betong. Jadi kita teruskan perjalanan ke hotel dulu, daftar dulu. Lepas tu kita pergi makan. Di hotel dulu, lepas tu kita makan. Pelan-pelan. InsyaAllah. $300. 400. Okay.
kap lengkap. 220. Bismillah. Cantik tak? Tengok. Kau. Ni warna apa? Putih. Macam bukan warna putih. Bila tutup muka tak lagi nampak. Tak tahu ni ikut jalan utama. Macam kedai. Jom. Depa bawa keluar. Kosong ada. Ada tempat. Kita makan sini. Sini ke sana? Sini ya. Sini okey. Oh, okey. Tak ramai boleh lah. Tak ramai boleh. So ni meja panjang ni ada orang ni. Tengok. Meja bulat tu sebelah mana boleh. Baik kau Panan. Alhamdulillah sampai juga lorong Pansat Betong Yala. Panan, Assalamualaikum. Oh, aduh, sampai. Ya. Ramai orang kat border ni. Border. Tang. Okey. Minum air? Air batu. Saya take air kosong Banan 2. Air kosong dengan Saya punya 2. Take air kosong saya 2. Okey. Sihat Banan? Alhamdulillah. Syukran. Okey, tu air. Lepas tu makan macam biasa kot. Makan ikan gensum. Okey. Ikan gensum, lepas tu udang petai, pedas. Lepas tu ada apa nak tambah? Ni tu dah ada untuk 2 orang. Lepas tu apa lagi? Nasi buat 3 senang. Ya. Gensum, tepung, air kiau, saujin. Alhamdulillah. Cukup. Sudah mana Kau nak ni apa? Kabu apa nama? Perut tu? yang Yang perut? Yang perut gajah. goreng, perut muda goreng. Tak apa. Makan hari ni bagi sedap. Lama tak datang ke kedai Banan. Oh, okey. Gensum, udang sama petai, telur dadah, perut goreng. Betul. Okey, terima kasih. Okey, alright. Oh, tengok tu. Ikan gensum dia menangkap kedai Banan. Nan gensum terlazat di Betong. Tengok, menarik. Okey pun sibuk lah. Okey. Tempat pun sibuk, ramai orang tempah. So, mari kita menjamu selera. Jom. Kan. Okay, Assalamualaikum. Selamat petang lah. Jadi pukul apa dah ni? Pukul 7. Jadi sekarang ni kat Pekan Betong. Kat Pekan Betong mengala ke kedai Amazon. Kita motor kecil dia masuk celah. Tak ada masalah. Masuk. Okey.
Right. Amazon. Minum kopi dulu lah. Lagi buat fikir lagi. So sekarang dekat Amazon, kita park dulu. Tahan dekat sini. Okay, kita selamat sampai Amazon. Atan ada dekat dalam apa? Dalam kedai tu. Dia dengan orang rumah dia, orang rumah teman tak nak keluar. Jadi cerita dia, kita masuk, minum kopi dulu. So, okay. Amazon kan betul. So boleh kita order lah. Ayo, Tan, Omo. Macam kenal lah. Buat ni orang sayur. Dia dulu kopi so ada dah. 2 je tu. Okey, order latte hot. Big baik. Ni kedai baju. Jadi kau makan ambil dia. Ha. Bagi tahu dia kat cafe Amazon. Dia ingat di situ tu. Dia Mahathir tu. Mahathir. Rasman balik lah. Tapi 1 hari kot tadi. Lama dah. Oh, tak tahu dia ada. Tengok ada. 2 minggu lepas pun dia datang. Makanan hari ni. Itu cerita dia. Kami masuk tu dia penuh dah, ramai orang. Ini Naya Hantana confirm penuh dah kan. Kepala otak tu. Lalu Nan nampak ada kursi kan. Tu lah boleh baca, sempat dia sempit. Dah lah sempit boleh lah. Tengok. Berhenti dekat apa? Dekat Nan tu. Nampak Rasman dia lalu. Oi, macam kenal. Cerita dia awal lagi tau. Teman keluar awal tau. Tahu apa cerita? Cuba tengok motor apa teman bawa. S-Max. Okey, boleh start. Sampai traffic light dia mati. Buat check lah sembang dengan Imam. Memang perasan dekat throttle body tu ada sensor. Sensor tu dah kotor. Bila masa nak buka. Nak pergi ya, tinggal patah balik dia sampai Kuala. U-turn beritahu rumah nasib boleh start. Patah balik beritahu rumah kata tak apa, bawa masuk dulu motor, dia tukar motor. Macam itu pergi Cameron. Beragam kok. Beragam bateri. Ni dia sensor tu problem. Cek tak ada apa pun, dia boleh start jalan je. Cuma dia semput. Itu yang naik. Teman pun gaul kepala. Ha? Bawa kala apa? Tanya kira Leo lah. Kira Leo letih tu. Tadi cerita Angah. Kata kawan pesan order siakat Kenso. Biar benar tu. Takkan nak bawa beli kit siakat saya Kenso. Member dia. Pening ni. Lepas tu Rasman kata berhenti kan. Kalau pegaga okey lagi. Ini siakap Kenso order. Bubuh kat mana? Tak boleh fikir ya. Jangan hancur tau. Orang teringin pelik-pelik. Sedor lah. Dia sekejap. Mampu. Oh memang lah. Sedap. Pergi pasar malam ni. Bang, pasar malam. Okey, pasar malam kita turn right. Pasar malam. Beli barang ke orang rumah pesan. Budak ni. Main banyak Pasar malam. Ada kunci lah, ada nombor kunci tinggal atas meja kan.
Okey, kita tengok ni pekan Betong lah. So ada Jamso, kita nak pergi semalam depan tu. Betul-betul menghadap Pyramid Tunnel. Depan tu Pyramid Tunnel. Okey. Pelan-pelan kita ke depan. Slow motion, ada dekat Malaysia. So kita tunggu depan. Okey, boleh lalu sebab kereta motor tu nak ke depan. Jadi kita sendiri dari parking bagi open semua. Okey. Kita tengok ada parking tak. Ada pasal hari ni aku kerja dulu. Tak pergi keluar tu. Bang. Okey, tak tungkap. Okey. Kita nak cari parking biar parking yang tenang. Tadi serabut tengok. Oh. Parking yang betul-betul tenang. Dia akan jumpa kat jalan tu. Lock and door. Ha? Lock and door. Lock. Ha? Lock. Masuk parking. Tak masuk parking tak payah. Syok. Awak rajin dalam beli kat dia ayo. Tapi nak cari yang berada dalam. Ni konvoy. Kita ronda tu. Rugi lah tak pusing masa malam dah sampai Ini kalau pergi lewat ni habis Siapa? OT pun sedap. OT channel. Macam ni ada. Tak. Samosa ni dia kadang-kadang intinyo lah. Tak berapa. Kita ingat samosa mamak lah. Samosa mamak sedap. Dia campur-campur kari tu. Rendang. Okey. Ini boleh minta jalan lah. Ada buah kurma sebelah sana. Bukan kurma. Buah apa tu? Pelam saleh. Oh ni. Mango lah. Risau nak invest. Dia punya cross hilang lah. Okay, jom. Ni boleh pergi bilik Atan tu ke? Bilik Atan belakang ni. Ya ke? Hotel belakang. Dia kata pergi sini kan? Mana dia? Oh sana kot. Oh ni mangga. Ni mangga atas kepala. Dia buat live lah. Okay, ni semua orang beli mangga. Awak nak atas kepala? Atas kepala. Mangga atas kepala. Yang ni apa dia? Oh. Dia sama kan? Ya, kalau tak aku. Oh, telur. Ni cakwe belakang. Cakwe. Ada tadi jumpa kat simpang Dia gimana sebenarnya? Tak tahu lah. Dia ada tu. Dia cari pot-pot mana tu. Dia tahu akal tu. Dia pergi pot-pot ketum tu. Jam. Ayah sejam lebih nunggu dia kejap. Dia sejam lebih lah. Si Atan jumpa dekat simpang tu kata, nanti awak ni beri dah. Si bini Atan kata, Ina tu. Tadi nampak dia. Kita lepak kat Amazon lama kan. Lama dah. Tak boleh balik lagi. Tadi pun tengok simpang jalan tu. Dia ada lah tu. Budak ni nak kena Motor lah kan. Dia minat motor tu. Okay, ini suasana kat dalam dia. Cantik. Syok dia punya environment. Tenang. Simpan jalan tadi, dia masuk bilik. Tapi kunci kat dia tu. Atas meja. Kan biasa kalau kita bawa keluar tu tinggal. Tak atas meja. Buat besar kan.
Sijil. Penuh poket kalau kunci dia. Memang berat. Memang tak bagi ni. Tapi awak cabut je dia punya tu. Tapi tinggal lah dia mesti sijil dekat apa atas meja. Ni kalau tu. Ha? Ada. Letih ada. Duduk dalam bilik. Ada dia pesan dah nak beli apa semua. Ni cara tengah cari ni. Apa yang dipesan. Mi apa semua. Ni kat belah corner sana bawa ada makanan dia. Ni apa tu mangga. Oi pulut. Pulut mangga. Ni sini. Bukan Mika suka makan sirih eh? Dia bukan ciri. Kaduk. Daun kaduk. Kaduk naik junjung kau, kan? Nampak dia punya orang pelam tu cantik ke. Kena dengan pulut sedap tu. Ada pula susu dia. Wah. Ni betul ke? Tipu Tipu lah. Ini lama gantung lah. Belam. Tahu? Man kamu tunggu apa? Oh cakui. Tak masuk lagi. Okey, kita pergi tengok ke depan. Dia bukan tahu. Kaduk naik junjung tu apa. Dia tak tahu tu, dia diam. Kalau dia tahu, dia gelak. Dia pasal sini ada tapi peribahasa tu terlalu klasik sangat. Oh ni durian ni. Oh besar durian lah. Durian besar tapak. Besar tapak dia punya durian. Dia durian motong. Montong ni dia orang kata tak sedap ke? Kurang tak macam durian kampung. Besar tu. Apa beli dah? Tu beli dah tu tadi. Pulut apa. Dia sampai sana, ujung mana pusing dia. Sampai ujung mana? Sampai ujung sana. Ujung sana pun ada lagi luar tu. Oh, sampai sana? Sampai dah hujung? Lepas tu sini, seberang ni, sampai jalan keluar. Tapi jalan keluar tu ada dia campur-campur lah. Macam-macam lah. Jom. Nak cari? Jom, kami nak pilih lah. Atan laju masuk ke dalam lah. Ni buah 5 bali. Untung. So banyaklah pilihan dia. Bolehlah cari. Orang Malaysia pun ramai. Ni kuih apa? Oh ni apa? Ketiau. Pad Thai. Ini dia ada setengah dia buat asing, ada dicampur. Ini sedap. Dah. Ini dia campur-campur lah. Dia kadang-kadang dia bubur yang hotdog ni je. Yang ni dia campur-campur. Ni berapa harga ni? 50 baht. Tapi ni sedap. Tak kena beli juga isikan. Beli apa? Ni satu. Dan asing lah. Ya ni dia campur eh. Dua kali lah. Ni nak bawa balik. Awak makan pun tengok kok benda ni kot makan. Yang ni dia satu yang jenis tu tak ada eh? Tak siap lagi. Ni satu jenis tak siap lagi ke? Ini ada pandang kali bulat.
Tahu. Dia kadang-kadang ada yang join ni saja kan. Dia nak satu. Nak satu. Saya 50. Ini berapa harga? Bagi yang bulat. Ni berapa harga? 40 campur 50, 90 lah. Ni satu. Satu. Kok. Saya pun nak dua. So saya asing kok. Alright. Okay. Okay, terima kasih. Okay. Jom kita tengok next pula. Hot eh. Air ni sedap ni, air orin. Air orin sedap. Ni botol kecil dia ada separa besar. Dia nak ambil air orin. Biasa 40 ke, 40 baht ke. 40 ke 25 baht biasa. Yang kecil. 12 kecil. Ambil air orin lah. Oh sedap original. Alright. Beli yang ni 25 rasa. Yang ni berapa satu? 25 betul ya. 25 ambil 2. Besar berapa harga? Hari tak nampak. Besar gila. Berapa ni? 120. 120. Berapa kali minum? Jenuh. Yang ni tak apa. Yang aku rasa kata Dah ketomba. Ambil ni lah. Dia tak boleh banyak. Banyak-banyak kan mabuk. Yang ni 2 Ni dik 2 50 tak? Boleh. Banyak-banyak tak boleh mabuk lah. Mabuk orin panggil. Yang ni 50? 250. 1 25. Dia kalau yang kecil tu belah. Ni. Okey. Terima kasih. No. Besar ni 120. Ni kecil 12. Ini 25. Mula dia minyak awak tu rasa gitu. Dia kira waktu ni. Tak bayar ke? Tadi dah bayar dengan Cik Hinggu. Oh. Apa jalan orang nak guna cash. Online tak ada handphone nak. Tak ada online. Ada kita tak ada live nak. Betul lah. Tak ada online. Kita kita nak scan. Jenuh. Makan boleh lah kan. Dia ada setengah boleh Bangkok Bank. Kalau yang setengah QR tak boleh. Sebab tu dia buat 2 tu. K-Bank tak boleh kot. Bangkok Bank. Ni 25. Oh nak rasa lah. Buah rasa-rasa. Ini nak 8 boleh? Bagi plastik. Okey, kita tengok. So ada roti canai. Ada kulit ayam. Nak beli kulit ayam. Kulit ayam. Sampai kulit ayam. Ni ada saja dia. Kulit ayam tak ada. Yang ada apa ni? Ayam goreng. Tak ada. Ini apa tu? Pulut. Pulut panggang. Ini kalau makan kembang. Ini roti canai. Kan tak hijau. Ini apa? Dimsum. 20 baht. Dia ada sos dia. Yang ni berapa harga? Sebiji 10 baht. 10 baht. Biarlah. Buat rasa 10 baht satu. 2. Ni apa? Ni sama. Sama 10 baht. Ada 3 biji 20 baht. 3 biji 20. 30. Ni ada lain lah. Dia ada dia punya sausage tu. Ni dia macam panggil apa? Kok. Yang ni dia panggil apa? Dimsum lah. Dimsum tu. Dia kok kira.
Apa? Dia tak tahu main ambil je. Sampai dah. Osman. Aduh. Siap cakui. Laju. Dia pakai MG kan? Beli. Oh, mobile lah. Kita nak rasa yang ni pun. Yang ni bagi dia lah. Ya. 70. Ciri asing ke selalu. Asing lah kau. Belen tu hari ada lagi. Pakai tu. Dia kalau habis tak boleh datang lah. Dia kena sampai habis. Kalau habis dia kena ada sikit. Tak kisahlah kertas ke siling ke kan. Kalau habis tak boleh main dah. Habis. Tengok kau buat dimsum sedap tu. Lalu-lalu. Special lah. Belah tu lebih kurang tu ayam goreng je. Cicah lah. Okey. Okey. Ni lorong ni tengok ada kedai ni. Banyak orang Melayu kiri kanan. Okey, sama. Okey. Kak kongkap. Mana dia? Mana dia? Naik atas lah. Tiga rasman dengan ni Angah. Cari apa nunggu tu. Bakar-bakar. Ni bawa balik terus lah. Dia memang boleh terus balik. Balik tak payah. Makan kat rumah. Dia punya trek mak tu. Tak sangat lah kan. Yalah, dekat kita dekat je. Kalau balik Melaka tu rasa macam berat. Maksud Melaka berat. Kan bukan? Tak tengok konten orang kan. Datang sini daripada Melaka, daripada Pahang, daripada Johor. Kita tengok lah KL pun jauh juga kan. Tapi itulah. Tara sampai Kuala tu pun dah mengantuk lah. Daripada Kuala tu naik atas. Tak berhenti ke Tapah lagi. Tak penat. Atas so dia kata. Dengan bini dia laju. Dia Pak Ida ni magic. Belah atas tu ada satu kedai Melayu. Awak tak pernah try ke? Dekat atas jalan. Tu tersorok sikit. Kedai minum, kedai makan. Itu tak pernah try. Sebab dua lalu nampak. Mana Atan? Lebuh lah. Oh, okay. Tadi jumpa geng-geng kadang baru ni jumpa yang masa time kata datang ada makan pesta food kan. Jumpa geng-geng apa Melaka yang kaki konten apa kaki konten kereta. Dah belum. Dia berapa tu? Dia kau pergi bilik lah. Dia abang pun bilik tak? Dah kami nak pergi minum kan. Atas kan atas bukit. Ada tu. Dekat buluh. Bangunan tu. Buluh. Bukan atas bangunan tu. Atas bangunan kopi. Kat bukit buluh tu yang belah kiri. Kau nak makan tu? Kalau tak ada lah. Boleh gerak kan. Kisah WI tak ada lah. Check out kan. Hati-hati lah. Tak ada apa-apa. Yelah gelap kan. Tak apa pelan-pelan. Plan okey. 12 tak? Tak percaya pelan-pelan ni. Hilang besok. Lepas cerita ni. Dengan hujan. Kamu jangan laju bawa motor lah. Tak, saya bawa 80 cik lah. Lepas tu dia dah tak apa lah. Lepas tu dia pusing cerita lain lah. Kamu jangan bawa laju. Potong pakcik kau lah. Okay, baru lepas makan dekat kedai buluh tadi. So kita nak pergi 7-Eleven lah, nak tengok. Ini tempat best lah. Boleh jumpa kat 7-Eleven, terus balik bilik. Sebab nak hantar makan dekat rumah tak makan lagi lah. So kita dah bungkus lah. Makanan. Jadi ni kawasan ni pesat rasa. Dia ramai orang kan.